Ini saya berada di salah sebuah kawasan rukun tangga arti progresif Negeri Selangor, iaitu kawasan rukun tangga Rimau Indah, daerah Kelang. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang ada di depan saya ini adalah rock melon Selangor dan ini merupakan hasil produk daripada Jabatan Pertanian Negeri Selangor, di mana kita tahu rock melon ni dia banyak jenis dia. Tapi rock melon yang saya pegang ni adalah merupakan satu identiti daripada Negeri Selangor. Bentuknya agak unik juga tuan ni. Dia macam belah Arabi. Ada bentuk-bentuk dan saya dimaklumkan rasanya manis seperti rock melon yang diimport ke negara kita, dan kelebihan dia dia agak rangup, berbeza dengan yang lain. Jadi saya bagi pihak JPN Negeri Selangor mengucapkan syabas dan tahniah kepada Tuan Fungsi dan juga semua jawatankuasa Arti Rimau Indah kerana telah pun berjaya melaksanakan projek tanaman rock melon ini. Yang saya dapat maklumkan, kehadiran saya pada hari ini adalah merupakan tanaman yang keempat, musim yang keempat. Jadi kepada semua kawasan rukun tangga Arti Progresif Negeri Selangor, kita sekarang ni dah ada lebih kurang 44 arti progresif. Pada tahun 2024 jumlah arti progresif kita sebanyak 12 arti. Kemudian pada tahun 2025 arti progresif Negeri Selangor menjadi 23, dan pada tahun ini sehingga saya bercakap jumlah arti progresif Negeri Selangor bagi tahun 2026 ada 19, dan keseluruhannya mempunyai sebanyak lebih kurang 44 arti progresif. Jadi kepada semua kawasan rukun tangga arti progresif Negeri Selangor, tahniah atas usaha yang tuan-tuan laksanakan. InsyaAllah jika ada kelapangan, saya akan hadir ke tempat tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa sampai masanya lah untuk saya merasai sendirilah buat nikmat rock melon yang telah pun diusahakan oleh KRT di sini. Silakan tuan-tuan. Okay, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ke? Tengok ah. Tengok. Boleh. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Okey, saya Hasan Ali mewakili KRT Pangsapuri Rimau Indah Perpaduan Negeri Selangor di atas program arti progresif yang telah kami terima dan menjalankan projek tanaman rock melon sampai musim keempat sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada pihak jabatan kerana telah banyak membantu kami untuk menjayakan aktiviti program kebun komuniti Pangsapuri Rimau Indah.